Okay Sam, lepas tu kadang-kadang kan orang tanya, bang, bertanya dengan saya sebab awak macam pening tau benda ni. Awak boleh tak explain apa itu clock spring, apa itu clock boom? Kereta saya steering tak ada button, tapi GR semua ada button. Tak ada GR yang tak ada button saya rasa. Memang semua ada button. Lepas tu yang macam Myvi G3, kalau yang Myvi model lama G3, dia kan tak ada lampu dekat steering button tu kan. Pasang GR, dia orang kata GR ada lampu. Betul, ada lampu. Tapi benda tu adakah plug and play atau macam mana? Mungkin Cik Sam boleh explain tentang perkara ni. Okey, bagus. Ini ramai yang tanya. Okey, sebab apa? Kita bagi tahu Myvi ni banyak generasi. Kereta pun daripada dulu Myvi, Viva, Clisa dan sebagainya. Kan? Ramai yang tanya. Jadi saya nak terangkan sikit lah dulu. Ini nama dia clock boom. Clock boom. Okey, ni clock boom. Clock boom ni function dia apa? Dia yang meletupkan kita punya airbag. Dia sistem sistem di mana bila dia ni dia berlaku gegaran, boom, dia yang meletupkan. Sebab orang ingat benda ni airbag. Airbag ni yang ini. Belakang ni airbag ni ini. Jadi clock boom ni dia akan pasang di sini. Jadi clock boom ni ada jenis kereta yang memang asal original dia ada. Macam kereta lama-lama dia tak ada clock boom. Macam Viva, Kancil, Clisa dia tak ada airbag. Jadi kalau dia nak pakai yang ni memang tak boleh lah. Sebab apa? Memang tak ada sensor airbag. Tetapi untuk kereta-kereta yang latest baru macam Istima, macam Myvi, macam Azia dan sebagainya, dia akan tanya, bang, airbag pakai yang original balik ke? Tak boleh pakai yang original balik airbag ni. Sebab apa? Dia dah satu jenis yang memang dah letak sekali macam tu. Kalau nak pakai yang Azia punya contoh dia bulat macam tu lebih kurang kan. Betul. Bulat punya mana boleh tak masuk. Jadi perlu tukar juga yang ni logo. Dapat airbag baru lah. Airbag baru. Lagi shock. Cuma perlu pakai clock boom yang original. Itu saja ini yang ni. So satu lagi clock spring. Clock spring tu apa pula Sam? Okey. Ini clock spring adalah satu sistem di mana dia yang berfungsi untuk yang geng-geng tak ada button. Faham kan? Okeylah contohlah Azia low spec. Betul, Azia low spec perlu pakai clock spring. Sebab apa? Clock spring function dia yang menghidupkan lampu, dia mengaktifkan volume up and down next dengan previous. Itu dia punya function clock spring ni. Sebab apa? Kalau original punya dia tak ada ni apa semua, dia hanya untuk horn saja dan juga sensor. So kalau kita tengok kat sini, dalam dia ada banyak pin. Kalau kita tengok yang original punya clock spring, dia satu pin dia. Untuk horn saja. Itu saya nak bagi tahu lebih detail lah. Berkenaan dengan yang benda-benda macam ni. Okey, saya pun dah terfikir benda ni. Mungkin Sam kalau ni boleh share terus. Okey, contoh macam Myvi G3 Advance 2022 tak salah saya. Dia ada satu sistem dekat steering tu adalah cruise control. So adakah macam mana contoh macam kereta model G3 first model pre-facelift dia tak ada cruise control. Tapi yang Myvi G3 FL dia ada cruise control. Macam mana? Adakah benda tu function lagi? Okey, bagus. Ramai juga tanya macam ni. Untuk golongan-golongan yang baru-baru ni, Atia ke Ativa ke semua sama lah. Atia pula. Ativa ke Alza ke Azia ke apa semua, dia ada cruise lah yang baru punya latest kan? Ada. Saya tak tahu yang Pro 2 ni, mungkin awak pandai lebih. Azia model baru lah. Yang baru semua ada cruise dan sebagainya, betul. Ativa. Jadi dia akan function. Ni ada. Ni ada function. Okey. Cruise. This one ada cruise. Sebab apa? Semua boleh masuk. Low spec ke tak low spec ke, ada cruise ke tak. Itu saya cakap tadi. Dia bergantung kepada kereta tadi. Dia akan ikut kereta tadi support apa. Itulah yang akan boleh pakai. Okey. Lagi menariknya, ini orang kata yang lebih expert dan juga lebih detail. Yang kereta-kereta macam awak cakap tadi, Advance yang baru punya facelift dan sebagainya, dia pakai 16 pin. Bukan 12 pin. Ini adalah 12 pin. Ini 12 pin. Ini lebih detail lah. Nanti kalau kata dia ni mungkin pening kan, kena belajar kan. Tapi kita kena bagi tahu juga. Okey, ini adalah 12 pin. Okey. So nanti kita tunjuk yang 16 pin macam mana. 16 pin macam mana ya? Okey. Sekejap Okey, Wak. Kita bermasuk pada tadi. Tadi saya tunjuk 12 pin. Ini adalah 16 pin, nampak? Benda ni ramai yang tanya, bang, sebab siapa? Kereta saya ni ada drive, ada trip. Tapi kat sini tak nampak ada drive dengan trip. Perasan tak? Mana ada drive dengan trip. Jadi untuk kereta yang baru punya, yang Myvi yang baru, Ativa dan sebagainya, banyak kali saya sebut tadi, dekat sini dia akan jadi trip.
Dekat sini dia akan jadi drive. Eco, apa power dan sebagainya ni. Sebab tu kena function 16 pin. 16 pin. Jadi harga dia lebih sikit lah. Sikit saja, tak ada banyak. Tak banyak. Sebab kita nak bagi semua orang pakai jet steering. So ini 16 pin. Sini dekat sekali lagi. 12 pin. Nampak setakat ni? Itulah beza dia. Soalan budak-budak noob sikit. Okey. Contoh macam kita tahu Myvi G3 pre-facelift. Sebenarnya ada clock spring lah, tapi tak ada cruise control apa. Tapi saya nak pakai 16 pin. Bagus, soalan tu ramai yang tanya. Sebab clock spring dia ada dia punya connection. Jadi kalau kata button ni 12 pin, tapi awak masuk 16 pin, tak boleh. Dia kena tukar 16 pin punya clock spring. Jadi orang kata macam awak punya tadi, bagus soalan tadi. Bagus, bijak. Sebab apa? Orang kata boleh ke masuk dan sebagainya kan. Jadi macam saya cakap tadi, bila dia kereta dia pakai 16 pin, tetapi clock spring 12 pin. Jadi dia kena tukar ke 16 pin. Je clock spring ya. Clock spring lah. Okey. Boleh tapi 2 kali modal lah. Buat apa kita nak tukar 16 pin? Tapi boleh pakai, tak ada masalah. Sebab apa? Bagus lah. Maksudnya awak mewakili, orang kata follower kita yang jenis, aku punya 16. Tapi awak ni clock spring ni 16 ke 12. Jadi mostly kita bagi tahu fakta, bila kereta tu 16, clock spring dia selalunya 16 lah. Dia punya pair dia punya pair. Tapi kalau dia gear kan nak tukar, rasa macam rugi, tak function. Tak function lah. Nanti bila contoh dia 16 tapi nak pakai yang 12 punya, jadi cruise apa semua tak boleh. Sebab dia dah kurangkan dia punya kekuatan tadi 16 function, tapi kau nak ada 12 function. Tetapi kalau yang low punya 12, kau nak pasang 16 tak boleh. Sebab apa? Built-in kereta tu hanya 12 saja. Itu saja. Boleh faham Faham. Noted. Okey Sam, kita pun tak nak masa panjang. Ni pun sebenarnya lagi 2 jam lagi nak berbuka puasa. Sekarang bulan puasa tau. Thank you so much lah dekat Tuan Sam ni, sebab sudi untuk ber-explanation lah. Phone pun sampai 2 bunyi-bunyi tadi lah. Okay, last but not least, saya dengar nak lagi baik beli steering GR, beli sekali Android player. Adakah benda tu korang saja buat fikir ataupun korang macam nak kejar sale semata-mata? Bagus, soalan tu pun ramai yang tanya. Benda ni kita bagi tahu macam saya suka jujur. Sebab apa? Kita nak bisnes ni long term. Kalau kata nak kaya cepat boleh. So fancy ni mostly kita pun dah ada tahu lebih daripada 20 tahun dalam industri aksesori lah. Jadi banyak pahit getir, walaupun saya pun tak sampai lah 20 tahun kat sini. Baru tahun lebih. Tetapi sejarah tu saya tahu. Jadi mana-mana bisnes kalau kata tak ada orang kata trust yang baik, kedai tak lama lah. Jadi berbalik pada soalan tadi, adakah Android player tu perlu ataupun tidak? Ada certain kereta perlu, ada certain tak perlu. Kenapa saya cakap macam tu? Yang tak perlu tu selalunya yang tak ada Android player. Faham maksudnya kita Velfire Alphard dia dah ada dah. Dia ada. Betul, Velfire Alphard kita apa semua dah ada lah. Macam Myvi yang baru dia pun yang advance apa semua pun dia dah ada dah. Tetapi perlu tukar untuk apa? Mencantikkan, lagi satu menambahkan function yang ada. Sebagai contoh kita tengok sini Kenapa cakap kena tukar Android player? Sebab dia ada sistem di mana steering punya function. Yelah, contoh macam awak, kita balik pada soalan tadi. Awak punya kereta kan 12 pin contoh. Nak masuk 16 pin tak function, macam rugi kan. Dekat steering GR tu ada button cruise. Tapi kalau kereta aku tak ada cruise control original, so button tu kosong lah, tak jadi apa. Dummy ada macam rugi. So Sam cakap sebenarnya button cruise tu awak boleh tukar dengan button yang lain. Ada. Lebih detail, lebih function. Contoh boleh tukar dengan button apa Sam? Kalau benda-benda macam tu macam 360 punya kamera. Kita kadang-kadang ada tambah 360 Myvi. Awak macam tak ada ada 360. Macam awak ada. Kita tekan dia dekat mute. Contohnya kat mute kan, dia akan terus jadi 360. Ya, kalau tidak macam awak, kita awak kat Android ni awak dah akan tekan macam ni. So leceh, kau bayang sambil drive, sambil kau tekan kat ni, kereta dah lowered, bergegar-gegar. Boleh. Tak ada masalah. Kat button je? Boleh, kat button. Tapi, bila ada tapi, tak semua button yang boleh. Ada certain yang dah dia orang kata dah diberikan kelebihan yang boleh pasang lah.
Melainkan kalau kereta semua function tu boleh, mana-mana pun boleh buat. I see. So ini yang kita kata Android player tu bila nak tukar mana-mana tu, dia boleh function apa semua. Kenapa saya cakap tadi macam contoh Myvi. Viva ke apa semua, Viva yang lama yang Viva. Kita main dengan Viva dah lama. Dia asal bunyi memang tak ada memory, tak ada Android player, dia ada radio. Dia tukar je steering dengan clock spring boleh. Tetapi basic sajalah. Volume up and down, next, previous, itu saja. Kalau ada Android player ni, dia boleh tambah. Nak mute boleh, nak tengok mood boleh dan sebagainya. Sebab apa? Dia semua dah ada sistem ni. Semua setting by Android lah. By Android. Setting. Tu lebih detail lah orang kata. Itu sajalah. Alright. So rasanya tak ada apa. Kita pun dah di penghujung video ni kita background belakang sini Sam Baik, so thank you so much dekat Tuan Sam. Okay. Ni Rahim. Okay. So macam biasa, korang nak tahu lebih detail apa benda semua, korang boleh datang ke Fancy Audio. Macam sekarang ni kita berada di section 9 Shah Alam. Korang boleh cari Encik ataupun Tuan Sam. Aku panggil Encik Sam ataupun Sam selalunya. Dia kira dulu awak datang sebagai dia ni yang serve, sekarang ni dah jadi team dah. Maknanya Sam ni lah, kalau ada produk-produk dia akan share dengan kita dan kita pun berseronok dapat info kan. So okay, korang boleh contact Sam. Saya akan letak nombor Sam di bawah. Tapi Sam kata sebut nama awak dulu. Contohlah awak dulu apa kan, awak dia syarat dia 3 kali nama awak dia. 3 kali nama 2, 4, 5 tak boleh. 2, 4, 5 3 saja. 3 saja Lebih tak boleh. Lebih tak boleh kan. So korang akan dapat special price. Aku tak tahu macam mana diorang buat. Aku pun diorang tak cerita, aku cakap lantak korang. Yang penting special lah untuk korang. Okay. So macam biasa, sampai sini saja. So Sam, mantap. Mantap, termantap. Assalamualaikum dan ciao guys.